Bayangkan setiap usaha kau tenggelam dalam gelap, tapi kau tetap bertahan dalam senyap. Hana, kau memang bijak. Ayah tak pernah risau pasal kau. Kau Amir, entah apa yang kau pandai, tak pernah bawa berita gembira. Nek, ayah tak pernah memandang Amir. Semua benda Hana buat, ayah puji. Amir buat semua salah je. Tak apa Amir, kadang orang lain yang paling sunyi itu Tuhan simpan tempat paling tinggi. Amir tak apa-apa. Hana! Hana tak apa-apa. Kau ni kenapa jaga adik macam tu? Kan dah jatuh. Apalah jaga adik macam tu? Ku menantimu saban waktu bangkit. Ya Allah, kenapa saya tak cukup baik? Saya tak nak benci. Saya cuma nak disayangi. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Dia bukan lahir sempurna, tapi dia belajar jadi kuat tanpa tepukan sesiapa. Alhamdulillah. Hana, apa nak jadi dengan kau? Dulu, kau harapan aku. Sebab dari dulu ayah paksa Hana jadi sempurna. Sekarang Hana dah penat. Muhammad Firdaus Rahimi bin Rahmat Nur Amir bin Hamad. Mendapat CJ Pelajar Terbaik USM dan trofi Pelajar Sarjana Muda Terbaik USM dan peringkat emas bagi kejohanan Kamu Pintar Kamu Pandai Sains USM. Amin. Maafkan ayah. Kau bukan beban, tapi kaulah penyelamat keluarga ni. Kaulah penyelamat keluarga ni. Yang disanjung hari ini mungkin yang paling dibanggakan esok. Bukan siapa paling pandai yang berjaya, tapi siapa yang paling sabar dan terus melangkah walau dalam gelap.